dalam jelajah jualan ramah Madani 2025. Dan hari ini kita bergabung di kampung Kobedepu, Jetih Terengganu kita. Baik, terima kasih untuk anda semua pagi-pagi depan mulia kita pagi ini. Terima kasih, terima kasih. Yang pertamanya kepada KPDN Besut dan studio kita. Yang keduanya terima kasih kepada syarikat Mahlika Inspirasi. Dan yang seterusnya terima kasih kepada yang terlibat bagi menjayakan ataupun menyempurnakan kita punya jualan Rahmah Madani di kampung Kobedepu pada hari ini. Okey, baik, pertemuan yang dijagakan menarik sebenarnya sehingga jam 12.30 hari nanti ataupun sampai habis hari kita, ya, dijangkakan mendapat keselamatan yang begitu dari luar dah. Masuk daripada sipai cerai melilik tu. Oh, penuh rumah orang saja. Masuk mari kona lepeh, lepeh. Dah boleh jumpa tempat ni. Oh, kelah molek tempat ni deh. Akhirnya kita jumpa sini hari ni. Dan kita jumpa di suasana yang cukup, kata tenang lah. Lagi comel apa sekitar kita hari ni. Okey, baik, apapun terima kasih, selamat datang kepada anda semua di jualan Rahmah Madani 2025 yang kita bawakan untuk anda hari ini. Keceriaan bagi seluruh warga kampung Kobedepu dan juga yang berkaitan sengapi. Harga ni kita cari lain tak jumpa. Tak temu. Tak jumpa, tak temu. Ada orang tak awil lagi dia kata mahal. Ya. Okey. Okey, see you tadi. Ya. Wala pengis tengok. Tu harga dia. Liluan lah pengis tengok. Ya, silap-silap boleh keliwat nego pula ni dah aku. Tapi kita buat hari ni bukan konsep untuk nego dah. Tidak. Kita nak suruh rakyat kita, masyarakat kita ni menikmati. Dia kan banyak, habis sikit sudah. Dua botol je. Dua botol je. Kalau cak teren ni sias botol, nak budu selain kapung sias 9 botol. Ni sias 9 botol. Okey, budu. Okey, budu bagi. Tak pernah, tak besok mau beli ni harga 39. Maggi kari 39 ada nepek dalam ni. Ada nepek. Kak nak berapa besar? Cukup ke? Dua dah. Dua je tak boleh dua sorang. Hari ni kebanyakannya dua sorang belakang dah. Pakai apa tak kasi nak ajar ni. Tapi gitulah kita punya cara dia. Kalau mari dengan anak tu, anak pun boleh bawa juga. Gula dua pack sorang. Gula. Ni gula RM2.85 sen. Gula RM2.85 sen ni. Kita ada minyak masak. Ni hono geger ni minyak tak ada, minyak payung. Dah lah tak ada, dah lah payung. Harga pula mahalnya jual. Ni kita nak mari ni RM2.50 je sepak. RM2.50 sepak. Banyak ni, siapa cepat dia dapat. Terhad 2 paket saja. 2 paket seorang. Mari 2 orang boleh 4 paket orang pandai kan ni. Pandai. Okey, depu boleh molek tu, sebelah molek ni. Oh, mana lagi. Ikan cencaru RM1.5. Ikan cencaru RM1.5. Dia beli luar sana 14 riyal hari ni. 14 riyal luar tu. Sini jual RM1.5 je. Kita ada udang luar sana jual RM35. Sini RM22 je sekali oleh harga. RM22. Aduh. Udang. Beli Maggi hari ni, beli udang, beli sotong, beli sayur. Oh, balik makan Maggi negak orang kan. Orang kata Maggi tak bodoh lah. Oi, jauh tu. Pak Ya dengan sias 9 ni. Dua saja. Ni sias 9 je sekali. Kubis. Dia dah kubis kita ada banyak ni. Siapa nak kubis dia telur.
Ada naya 26 papai. RM6.26 papai tuan-tuan ni. Harga biasa RM8.40. Enang ini kita jual RM6.20. Apa lagi? Ada banyak tuan-tuan ni barang yang keperluan kita. Tak payah kita lain yang ini, mari sini je. Padai mari sini je. Tapi kita mari awal sikit lah. Mari awal sikit. Tengok, kita beli 15 ayah dah bersih. Ni, Milo. Tak saya makan Milo, kita ada MyVic. MyVic, ya, kita ada MyVic. Sebelah ayah je MyVic. Sebelah ayah ni. MyVic ya. Okey, baik. Itu antaranya dan kita rehat sekejap. Kita dengar lagu ini. Okey, baik, lagu daripada dia dengan Black Gang daripada selalu. And sahabat kita ni dia cakna tentang jualan pada Rahmah Madani. Dia cakna di sana ada, di sini ada. dia tahu jadual and apa nama ni, and jualan Madani kita ni, jualan Rahmah Madani. Ke mana? Hari ni ke mana? And walaupun jauh pun dia mari juga. Sebab dia tahu apa nilai jualan Rahmah Madani. Ada banyak harga murah. Barangan asas keperluan kita yang dijual dengan harga murah. Tak selagi ke? Tak selagi ke? Okey, saya cakap ayat 2 ekor sahaja, tak lebih dah. Kita maaf banyaklah nak lebih-lebih tu. Boleh kena bawa orang lain pula. Kena pandai-pandai. Ya. Udai, kita jual udai yang ini harga biasanya 35 ya sekali. Hari ini kita jual 22 ya. 22 ya dia aku. Lagi cari tempat lain memang tak ada nya. Kita jual dengan harga 22 ya. Memang tak boleh modal sekabut ni. 22 ya sekali. Udai kasar ni, tengok ni udai ni. Bapak udai ni, dia kata ish dia sekali. Tengok dah. Habis dah ni kita bubuh dah. Tu tu. Kelo apa ekor? Selo. Ikan baru ambil tu. Allah. Baru ambil kokak. Ikan baru naik di komplek ni. Dia hayat ada sikit lagi hayat. Belilah hayat, simpan dalam peti. Ayah ambil dah. RM9.5 selo dia agak hayat. Beli jual sana RM9.5 hari ni. Banyak kerenuh dia dah ni. Hari ni tak ada kerenuh dia agak. Cuma so je. Sorry ada 2 pack saja. Sorry ada 2 pack. Mari kan anak boleh 4 pack. Mari kan bini pack. Mari kan lelaki pun 8 pack. Bawa pula anak dara 10 pack. 2 pack. Kalau suruh apa tu nak beli lagi. Apa tu dia nak beli dah. Dia boleh main keropok tak? Dia nak tunjuk win ni. Ada orang panggil sawi, ada panggil popok. Apa kadang-kadang office DJ pakai sawi keropok dia. Ni lombok pun panggil, sawi pun panggil dah. 3 ya aja sekali. Papa ni berapa kilo baru ni? Tak sama sekali ni. Tak silap apa 3 gol ni baru sampai sekali. Mari cari je jualan Rahmah Madani. Kita sentiasa ada masuk kampung, kubik kampung, masuk kampung, kubik kampung. Nak bagi kebahagiaan untuk rakyat jelata dan untuk masyarakat kita. Minggu depan mana beli kita? Minggu depan. Pak Kacir minggu depan hari Jumaat. Pak Kacir hari Jumaat Okey, di minggu depan hari Jumaat di Masjid Baik-Baik. Tarikh ini. Tu kok ada orang kita ni disangkut lagi. Disangkut lagi. Hari ni pun orang berkejut. Dia mari daripada lalu ada kau. Lalu. Buka mari sini untuk nak ambil peluang, reduk peluang ini. Untuk beli barangan dengan harga 30% lebih murah daripada harga biasa. Itulah dia terbaiknya jualan Rahmah Madani. Okey, baik. Ini satu konsep yang dibawakan. Ni pengurusi kita ni. Dia cari ke sana ni. Cikgu Pakadu. Dia tuan rumah ni untuk program kita pada hari ini.
apa ni, terima kasih kepada cikgu kerana membenarkan kita buat program Jualan Rahmah hari ni. Ini kali kedua lah, kalau tak silap saya pada bulan 1 kita buat ni dah. 4 bulan 1, dia ingat dengan hari bulan. 4 bulan 1 kita buat dah. Ni cikgu pengadu kita ni, dia pengurusi JPKKP bagi Mukir kepada Put ni. Jadi ini adalah merupakan kali kedua program kita langsungkan pada hari ini. Dan lepas ni kita minta Abel belah-belah kita selingin. Apa ni adik kakak kita duk beli ni, kita beri selingin lagu-lagu campur lah. Lagu pop, ada lagu KP Mukir Kubang Depung ini, yang mana pengurusinya telah pun berada bersama dengan saya, cikgu Pakadu kita ni. Dan kepada orang baru sampai, terima kasih adik kakak kerana anda menjadi pengguna yang bijak. Adik berbelanja di program Jualan Rahmah Madani bergerak yang diadakan pada hari ini. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan adik kakak, pembekal pada hari ini kita dah apa ni, pengurusi JPKKP ini telah bawa program Jualan Rahmah dengan KPDM. Jadi kalau adik kakak tak mari saya kira Ya, sebenarnya kita nak masuk sini bukannya mudah. Banyak kita pelebuk. Aku banyak lah ni dia minta semua. Ya, kata-kata. Tapi saya kata penampalah masa kita beragak lama. Ya. Pada 4 bulan 1 julung-julung kali. Ini bukan kali kedua. Jadi kita nak keluar adik-kakak kita sini lah. Semuanya mungkin agak siapa lagi tu, mungkin duk pasal dengan anak-anak kecil demo lah tu. Pesan nasi-nasi lauk dulu ke apa. Lepas ni dia marilah. Jadi itulah, kalau adik-kakak masuk daripada mula-mula kita masuk tu, itu hasil lauk. Ada ikan pakai basah tu. Dia kini mudah adik-kakak. Saya dengan DJ Len ni dia koyak kau tu mogah, kau ni mogah. Hak jual hari ni dengan harga sini ni tak kira bagai apa. Ada di kedai dekat ni jual dengan harga yang sama. Belum mari jumpa saya nak beri percuma yang pakai tu. Tak payah bayar. Betapa kita nak ayatnya, memang hari ini adalah sangat murah, tapi setakat pukul 12.30. Adalah betul. Kita bukan main sehari ni. Setakat pukul 12.30. Habis bagi je ni. Sekarang habis bagi. Pukul 12.30, tapi hak lazim hak lepas pada memang tak boleh pukul 12.30. Dia kata sebab amo pergi jaga gini, makan nasi boleh amo. Jadi kalau ada amo tak beli lek. Okey, selamat datang. Yang baru saja sampai ke program Okey, duduk mana kita di kampung? Duduk mana? Pulau Panjang. Jauh dekat ada masih bila? Puni pula, tapi macam semua orang yang perahu tak? Tak main buang perahu saya. Bukan. Okey. Amo nak tengok ni, bagian ni pakai kita kan ni? Bagian hok ni. Jangan dah ni. Okey, kita duduk berapa ke rumah kita? Duduk sore ya. Okey, ada anak sore. Tapi aku tengok kau bangga, ini PSS kau tidak duduk sore ni.
Mana kalau juga beli ni? Dengan susu dengan Maggi. Boleh tak boleh Maggi lah kan? Okey, abang nak tanya ni apa yang kita beli ni ada ke harga ni murah sungguh ke? Murah sungguh ke? Murah pada kedai. Ni tidak abang kata ni, salah-salah pengunjung kata ni. Memang tak tengok dua ni apa yang beli dah. Kalau buah kau sama tak beli dah. Nak sabuh apa kat bau, kalau kat rumah kita begitu harga paida. Mari beli sini paida jadi orang kata tak hijau ada tu dah. Harga apa ke? Tuan anak ada ni sebab buka bau ni. Itulah. Okey, terima kasih dah, terima kasih. Okey, selamat. Apa ni hok dia sekali hok kita pergi ke Balai Ramah bila mana? Ni dah. Sini sebelum ni mari dah kita. Ni nak elaknya kat ni sebelum ni mari dah sini. Kali ni mari pula. Lama dah habis dah. Betul lah. Tapi sebab apa sebenarnya? Kerana dagang ni lah. Ulah sedikit lagi hati kerana apa kita bagi? Kerana monggo. Bukan orang dagang ni banyak ni. Bukan orang dagang ni lah mana yang kata. Ni orang tu mana ni? Wi, mana Wi? Mana Wi? Nak ikan mana ni? Ni ada dekat. Mana Cik Rawi? Ni ada. Mana Cik Okey. mana lagi ni? Ini kena Phuket, Timur. Ini semuanya ikhlas daripada beli kita ni. Bos kepada Syarikat Mahligai Inspirasi ni hok hijau hari ni. Terima kasih kepada beli, semoga beli panjang umur. Beli dan isteri dan keluarga panjang umur, moga rezeki keluarga dilindungi oleh keluarga Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu mak dia kata apa dia ni? Ni bukan kata amor Aceh ni. Bukan amor sungguh ni. Dah kau yang dulu. Nak bagi segar benda ikan segar-segar. Dia sengerti. Betul. Jadi kalau ada cari ayam benda ni dah ni naik setengah kilo. Naik setengah kilo. Dia RM6.50 sahaja naik setengah. Minyak botol tu berapa tu minyak masak botol tu? Minyak botol ni 5 kilo tu. Ya, 20 ni ya. 20 ni. 20 ni ya. Budak ni salah tulis. Dekat. Tapi kalau dia pakai dia tak lecuk dah. Ada le dah. Tak boleh dah. Dia mana 20 ni ya lah tu. 20 kilo tu. Ya, betul. Pasal aku kedai ada jual 30, 31 tu. Kita beli baru ni kat kedai cat warna kuning. 35. Aku kata aku kedai ada jual 32, 33. 20 ni ya 5 kilo minyak botol. 20 ni ya. Takut dia mau kata dia jeruk mana? Ada tepi kat minyak sopi tu. Minyak sopi tu setengah tu dua paket asal tu. 2 paket sorry ada. Okey, abang tolong karang dulu abang nak naik sikit. Boleh tak apa. Beres. Sementara Cik Zu kita tu duk hantar laporan. Laporan ni biasa dia ada. Mainkan kajian ni dia kena hantar laporan. Ni hak mana nak kau pergi hari ni. Kita pergi bahagian minuman kat F&B dia kita pergi minuman ni. And strawberry, Dashlendi strawberry. Dan juga dia mari sini ni Dashlendi full cream, full cream dengan strawberry. Ada 2 pilihan lagi. Jadinya kita nak pergi agak Dashlendi Lady Big ni. Dan harga asalnya 7 ya. Hari ni ada kakak boleh beli dengan harga 5 yang 30 saja. 5 yang 3. Nah ni kat dia, tak sih kak? Dashlendi 5 yang 3. Dan paling murah. Dan kalau nak banding dengan harga asal dia ataupun harga hot jual di luar sana. 5 yang 3 je ni. Dan Dashlendi. Wakil asrama dua-dua. Ambil dua-dua ni bagus untuk anak-anak kecil ni. Bukan coklat. Dia full cream ataupun susu tu lah. Ni coklat tu. Tu dia. Ambil. Terlanjur abang ngepek bahagian Dashlendi ni apa pun tak ambil 2 botol. Abang nak ambil 2 botol. Dashlendi 5 yang 3 sogotok. 5 yang 3. Nak tidur mana-mana tak boleh. Duk main gambar dia nyamuk. Ni kita ada riset. Riset ni kalau kita beli kedai 12 ya setengah. Hari ni 9 ya aja. Ada 3. Abang ngepek lagi pada 2. Ada 3 lagi ni. Dah klik bukan. Tangan dah murah sangat tu.
Ya. Dua murah tu. Ya, rasa lama dah kita dikecek ni. Boleh. Kita bagi selingan, kita seli lah. Kita. Kita seli dengan ibu Hawa Selingor. Ya. Jadi sekali lagi saya nak wawarkan ini program yang dibawakan oleh KPDN, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos-Sara Hidup. Program apa ni? Program Jualan Ramah Madani Bergerak yang membawakan berbagai jenis barangan runcing, barangan dapur, barangan keperluan harian yang harganya dijunamkan sehingga. Terima kasih sahabat saya izinkan hari ini tepuk dan daripada 8.30 dah dibuka dan tadi saya sempat hari sehingga sambutan sangat memuaskan dan masih ada lagi barang-barang keperluan harian untuk